Tapi ada petua-petua yang Nabi SAW tinggalkan. Mungkin jika kita amalkan, berkat amalan kita itu, mudah-mudahan dapat juga kesihatan. Antaranya, Nabi SAW kata kat kita, alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'abas salihina min qablikum. Kamu semua, kata Nabi, jangan buat qiyamul lail. Kerana itu merupakan kebiasaan, amalan tetap orang-orang saleh sebelum daripada kamu. Manhatun minal ism. Dia cuba, qiyamul lail ni akan cuba halang, akan menjadi penghalang daripada dosa. Semua orang buat dosa, tapi dengan qiyamul lail membantu dia untuk mengurangkan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, memadamkan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Tapi ada satu perkataan, walaupun sebahagian ulama berbincang tentang kesabitan perkataan ini, dia menguatkan antara satu sama lain. Dia kata wa mataradatun lidda' anil jasad, yang membuang penyakit daripada tubuh. Ada riwayat. Jadi kalau orang selalu qiyamul lail, mudah-mudahan dia sihat. Salah satu, tapi kita taklah qiyamul lail kerana macam kita pergi lari jogging. Kita qiyamul lail kerana perbuatan orang saleh. Kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala bila kita qiyamul lail. Cuma antara habuan yang Allah bagi, kalau berdasarkan hadis itu, dia bagi sihat. Sihat dalam arti kita boleh buat urusan-urusan yang boleh patutnya kita buat. Boleh menunaikan tugasan-tugasan kita. Nak sakit ni, semua orang boleh sakit. Tak ada lah orang sihat sampai ke mati. Ada lah, tapi tak ramai lah. Nabi pun sebelum wafat sakit. Tapi dalam hayatnya menunaikan. Kita bimbang kadang-kadang kita ni umur 40 tahun, apa pun tak boleh dah. Semayang pun tak boleh dah. Semua tak boleh dah. Tapi tak apalah, sebagian ujian Allah. Tapi bukan mesti menunjukkan Allah murka. Tapi qiyamul lail membantu. Orang tanya Hasan al-Basri, tabi'i, Al-Hasan al-Basri, macam apa orang yang qiyamul lail ni wajah mereka elok? Kata Hasan al-Basri, li'annahum khalau birrahman, kerana mereka itu bersendirian dengan Tuhan Ar-Rahman. Fa'albasahum nuran min nurihi. Jadi Tuhan pakaikan pada mereka itu cahaya daripada cahaya-cahaya. Ada orang wajahnya kita lihat, ada nur, ada haibah. Oh, kita nak sifat, tak tahu. Tapi kita tengok, kita tahu, ini seseorang. Ini satu orang yang ada kelebihan. Pada wajahnya, bukan kata cahaya macam suluh lampu torchlight kat dagu naik ke atas. Tapi orang yang dekat dengan Allah, ada haibah dia. Ada nur pada wajah dia. Dan salah satunya qiyamul lail. Kita tengok orang-orang saleh, Masya Allah. Ini antara yang disebut.